Banyaknya kereta. Mana mau pergi? Petai. Ni pergi mana ni? Ni pergi mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, potong luar. Jalan ni lah. Aku tengok utusan berita harian kan. Kereta terbakar. Ni kawasan ni. Tu nampak dia tarik tali tu. Oi, ya Allah. Oi. Kau lah kata bodoh. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Untuk video kali ni, video yang santai-santai saja. Kita bagi ada video sikit lah guys. At least apa adalah benda hampa nak tengok kan. Oh, gila lori ni. Ni line kuning ni, dia tempai sangat tau. Aku jalan atas dia pun hentak-hentak. Kalau hampa nak test hampa punya YouTuber boleh lah lalu kat line kuning. Dia akan jadi macam ni lah. So kali ni aku buat video sebab aku menggunakan setup mikrofon baru. So kita boleh lah ambil dengar dia punya output suara dia macam mana kan. Adakah aku lepas? Adakah aku lepas? Pas aku nak potong dia lagi dekat atas jalan bendang tu. Kalau aku tak potong memang payah lah. Memang betul-betul panjang guys. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, potong luar. Aku dah lama dah buat motovlog. Kalau aku nak record balik, mungkin aku mula pada tahun 2016 ataupun 2017 macam tu lah. First aku beli masa tu kamera. Aku beli kamera Hero 4. GoPro Hero 4 guys. Bayangkan GoPro Hero 4 tu yang color silver tu. Oh, masa tu kalau ada GoPro memang dah rasa wah. Dah rasa dahsyat lah. Hero 4 aku beli 2016. Tapi setup untuk motovlog aku buat lambat sikit tau. Sebab aku tak tahu dah setup dekat helmet masa tu. Mungkin dalam tahun yang sama juga aku buat setup dekat helmet kan. Apa boleh tengok lah video-video aku yang lama. Lepas tu aku upgrade ke Hero 8 tahun 2020, masa sebelum PKP. So sampai sekarang guys, aku masih lagi menggunakan GoPro Hero 8. Oi, ni bah-bah ni payah nak potong lagi. Biar aku potong dulu. Dan hari demi hari, tahun demi tahun, aku rasa untuk buat motovlog ni, equipment ataupun item yang paling penting lah mikrofon lah. Kamera hang boleh beli tau. Hang boleh beli, hang boleh upgrade. Tapi kalau sound, suara dekat motovlog tu dia tak clear, video tu dia tak best tau. Macam contoh sebelum ni aku ride Z8, aku pakai helmet ni. Sekarang ni aku pakai helmet AGV aku yang lama. Mikrofon dekat situ ialah mikrofon Boya, Lavalier punya Boya kan. So kalau bawa laju Z8, dia akan masuk angin dan dia akan bunyi pecah. Tak. Dia akan bunyi meletup. Pak. Itu yang mengganggu dalam video Z8 aku tu. So aku bercadang nak tukar mikrofon yang baru, sama macam dekat dalam helmet yang satu lagi. Aku dah satu lagi helmet LS2. LS2 tu aku pakai mikrofon yang ni lah, sama. So aku beli satu lagi mikrofon yang brand yang sama macam dalam helmet LS2 tu, Behringer, brand Behringer. Sebelum ni aku pakai Boya kan. Dah lama aku pakai Boya. Bila angin kuat ataupun motor laju, dia akan bunyi meletup-letup, pak. Tapi Behringer ni macam okey. So sekarang kita test guys. Tapi aku tak bawa Z8.
Dia nak betul-betul test, kita kena bawa dia 8 lah. Okey, kalau hampa tahu, minggu lepas ada satu kemalangan kat sini yang kereta terbakar tu. Aku tunjuk hampa spot mana. Jalan ni lah. Aku tengok utusan berita harian kan. Dia kata kereta terbakar dan mati lah 2 orang tu. Okey, sini hampa debat ni. Dekat ada semak-semak ni kan. Ni lah ni. Ni kawasan ni. Tu nampak dia tarik tali tu. Tali kuning. Dia daripada sini aku tengok dia bekas tayar. Daripada jalan sana dia nak corner, dia makan kanan lah. So dia makan kanan, dia langgar tempat hutan-hutan semua kat situ. Mungkin ada spark dekat enjin dia dan bakar lah, hangui dan mati lah. Dua-dua tu aku tak tahu sama ada Melayu ke ataupun bangsa lain. Jalan ni memang bahaya guys. Nampak macam tenang kan. Nampak macam tenang lah. Banyak lah terkorban, jatuh dalam bendang, terbang masuk bendang. Dah banyak sangat lah. Sebab dia jalan satu dia tak rata. Dia ada bumping. Dia bumping kan, bumping hang nak belok, hang buat hang belok, hang laju pula, pak, tayar lari, habis. Sekarang ni hari-hari hujan lebat lah. Awal pagi je aku kena ready pakai baju hujan. Ok, kita duduk sikit lah kat tepi lori ni. Ni lebih kurang blind spot dia ni dia tak nampak ni tau. Jadi ni bukan dia nampak, dia ada cermin. Kalau hang duduk depan tu dia tak nampak. So elokkan lah duduk rapat-rapat macam ni. Aku tak apalah, aku dekat traffic light macam ni, kita akan cepat gerak. Sebelum dia bergerak kita kena cepat gerak. Spot macam Y-Suku ni kan, dia tak nampak ni, driver tak nampak. Depan helmet merah tu mungkin nampak. Ok, kita keluar siap daripada blind spot. Bahaya guys. Aku kenal lah kereta tu, Mercedes tu, AMG tu. Baru ni aku dah usia-usia agak lah dekat mudah kan. Tengok harga berapa kan. Harga boleh tahan lah. Dia ada banyak model lah. Ada yang 300, 200 ribu, 100 ribu ke atas pun ada. Tapi ikut tahun lah. Ada model-model aku tak faham lah kan, konsep-konsep dia punya model AMG ni kan. Tapi tengok gerah apa, lawa aja lah usaha kereta. Dah bukan nak beli pun kan. Tengok lah. Oi, ya Allah. Hoi, bodoh. Kau lah kata bodoh. Hang boleh piduk daripada kanan, hang pangkuh hang masuk kiri. Tak bodoh. Jadi depan mata aku tadi macam mana? Aduh ya Allah, lekat lah tu. Dah aku dah kata dah, aku tak mau melihat kejadian-kejadian macam mengerikan depan mata. Bukan tak mau, aku nak elakkan lah. Tak mau lah nak tengok depan mata. Kadang kita tak sanggup lah. Macam baru ni aku tengok berita yang dekat tol tu kan, accident yang dekat tol tu, tol yang belah KL tu kan. Ada brother ni lah, dia tengok lah. Aduh, dia cerita aku rasa macam dia kuat lah dia. Dia boleh tengok kematian baby tu tolong tenangkan keluarga tu kan, bangsa. Dah boleh lah, aku belum lagi lah sampai tahap nak tengok ngeri depan mata ni. Tadi aku tengok Facebook, ada orang share ada kemalangan motosikal, motor besar. Satu motor besar, satu motor biasa kot, atas highway tak silap aku. Yang motor besar punya owner tu
Dia terbaring lah atas jalan raya, darah banyak lah. Lepas tu yang seorang lagi tu, yang pakai baju putih tu, dia terhimpit satu lagi dengan motor dia, dengan keadaan duduk tengah nyawa-nyawa ikan tu. Duduk tengah macam ni lah. Oh, kejadian tu aku baca komen-komen tu, dia kata dekat Melaka. Dan motor kecil ni dia berlawan arus, langgar driver yang owner yang motor besar ni. Apa tu? Yayang boy. Bocah ayam ikan. Yang tukang rekod tu pula, yang semalam punya kereta ni, dia boleh rekod. Dia duduk lorong sebelah sini, dia duduk rekod belah kanan kan? Tengok, oh darah. Oh loh, tu katalah bahaya. Ni mangkak ni tiba-tiba nak masuk kanan, hantu ya dulu. Tadi yang mangkak tu memang tadi mangkak pangkah depan motor tu yang betul-betul mangkak. Katalah kalau aku nak komen pasal jalan raya kan, hari-hari kita pergi kerja, kita pakai jalan raya, kita nampak lah banyak bahaya tu kan, kecuaian orang lain yang jadi mangsanya kita. Okey, petang ni jalan dah makin nak sibuk dah. Sekejap lagi petang mungkin akan lagi sibuk, sebab jalan Pematang Poh ni dah ditutup selama seminggu sebab mereka tengah repair apa tu TMB punya wire bawah tanah. So aku terpaksa balik jalan baru lagi untuk petang ni. Okay guys, itu sajalah video untuk kali ni. Saja kita nak buat update video terbaru dengan mic yang baru. Okay, jangan lupa untuk subscribe lah di channel ni. Jangan segan-segan untuk subscribe. Dan terima kasih yang kena menonton di channel ni. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Nampak jalan ni lengang sebab jalan depan sana ditutup. Tu dia macam lengang sikit kan. Dah sunyi sikit.